Hello, Anat, Tambe, jangan letak otak dekat bontot dah. Dengan kes Maji India tu, bukan nak perkauman. Kau cakap kau claim 100 tahun, 200 tahun you punya kuil. Apa, sebelum dinosaur you punya kuil sudah muncul ke? Masa you bikin kuil tu, you punya Tuhan tak datang dalam mimpi ke? Dia tak nak cakap ke? Itu tanah ni you kena beli sendiri, hak milik you, baru you bikin tanah, kuil ke, tokong ke? Masa tu you punya Tuhan apa? Tak nak muncul dalam mimpi ke? Otak kena pakai ni. Sekarang you cakap macam siapa tak tahu siapa Tuan tanah kat sana. Kau dah berapa lama, berapa puluh tahun, kau duduk sana, kau tak bayar cukai apa pun tak ada, tapi elektrik semua ada. Itu kita tak tahulah apa macam. Masa tu orang politik, siapa kita tak tahu, timbalan menteri wilayah tu siapa tu masa tu. Orang politik cakap okey jalan. Benda kecil, kau nampak satu pokok saja ikat. Sorry to say lah, you ikat satu kain kuning, lepas tu letak batu satu. Kalau saya tengok tokong-tokong okey saja. Kecil tu kecil juga. You orang extend. Sampai macam shopping mall pula. Sudah jadi macam tandas awang pula. Sudah besar. Lepas tu kalau orang sudah beli, masa you tak ada inisiatif nak beli, orang politik kau pun tak nak beli, aktivis-aktivis yang bengong pun tak nak beli, lawyer-lawyer pun mana pergi tak tahu. Masa tu tak ada undang-undang lah. Itu zaman dinosaur kan. Sekarang tiba-tiba, Jekyll nak offer, minta you keluar. Oh, you orang cakap, breach of contract. Kontrak kepala otak korang. Masa you buat, you follow SOP kah? Senang hati, suka hati politik saja you buat. Terbaiklah. Jangan bagi muka lah. Kalau dah nampak tu tempat ibadat haram, tak kisahlah kau ni tokong ke, kuil ke. Patut dirobohkan lah. Ini kita tengok penceroboh di backup, tuan tanah diabaikan. Tepuk dada tanya selera.